Mainan Daddy, bukan mainan Mikael. Sabar. Mikael kan halus. Tak. Pasal mengangkat sana sini supaya anak-anak Tasha bebas bergerak. Abang. Makanan kat kedai dia sedap. Allahu Akbar. Kita orang akan pergi direct ke Osaka. Assalamualaikum. Kita orang dah nak check out dekat Airbnb ni. Syeda tak ada nak check out? Dia suka tak duduk sini? Hari ni kita nak ke Mount Fuji. Kita orang baru je keluar daripada bandar Tokyo. Tu saya nampak dah. Nampak dah dia punya apa puncak Fuji tu warna putih. Nampak ke tak? Tengok atas tu dia punya puncak. Nampak dah. Naila, dah nampak dah Gunung Fuji. Yeay. Kita dari Tokyo, daripada rumah tadi dalam 2 jam sebabnya macam jam sikit. Lagi pun rumah kita macam jauh sikit kan. Kita punya kereta sewa ni Tasha ambil dengan Travel Rent Car nama dia. Tasha booking daripada trip.com. Kalau korang tak ada credit card pun korang boleh je booking kereta sewa ni. Kita orang punya kenapa tu? Habis dah habis kot adik? Nah ambil. Kita orang sewa kereta ni 5 hari bermula semalam. Semalam saja ambil awal sebab malas nak kelang kabut pagi-pagi nak pergi ambil kereta, nak pick up kereta semua. So kita orang ambil semalam pukul 6 petang. So itinerary seterusnya kita akan berada di Fuji, di Fuji Kawaguchiko 2 malam. Hari ni dengan esok. Lusanya kita akan ke Hakuba dengan Takayama. Sana dia lebih kepada tempat snow lah, Hakuba dengan Takayama. Esok dekat Fuji dijangka akan ada snowfall. Tapi kita tengok betul ke tak. Tak tahulah, orang cakap accurate. So let's go, jumpa kat Fuji nanti. Sampai RNR. Kita berhenti jap tengok RNR dia macam mana. Ya, kita sampai dah. Kita sampai dah. Enggak. Singa beli air kejap sayang. Singa beli air kita kencing. Boleh? Bamek jaga baju aku di sini ni. Abang sini abang. Sini dulu. Kita pergi tandas ke kena kencing tak? Okey. Pergi tandas dulu. Boleh pergi kencing sana. Abang tengok abang beli apa? Lanjut kita. Sama-sama. Kan tadi Mami dah cakap siapa tidur dapat mainan. Polish truck. Tak apa, jangan tolak kakak. Duduk sama-sama. Kakak dah dapat dah hadiah tebusan je. Nanti kita buka dekat rumah kan. Tak boleh buka sekarang. Dia kena basuh baru dia nampak. Ya ke? Ya, itu. Oh, betul. Jadi kakak kena simpan dulu. Nanti kat rumah kita main Tak boleh, Mami takut ada kereta. Kita orang berarti RNR, pergi tandas je. Ingat macam nak cari makanan tapi tak tahulah makanan kat sini halal ke tak. Jadi tak apalah. Kita orang tak cari makan pun bawa anak. Kita. Tak makan pun kita orang bawa budak-budak beli mainan je. Sebab dari dah 2 hari dah tak sejanji dia orang nak beli mainan. Ya, ada kereta. So hari ni belilah. Mikael dapat dah dia punya mainan. Kakak pun dapat. Okey lah. Ya, sama-sama sayang. Ingatkan anak je yang excited beli mainan. Rupanya bapak dia pun excited beli mainan. Jadi beli apa? Mana mainan Daddy Mami nak tengok? Ni? Bas? Jadi beli bas. Ni siapa? Oh, ni kakak punya. Donald Duck. Apa ni Mikael? Oh, pin. Hanya mampu Tengok. melihat. Daddy punya. Mainan Daddy, bukan mainan Mikael. Kakak punya. Abang nak buka ke? Wah, cantiknya mainan kat abang. Untuk Mika, ada ship.
Banyak lagi rupanya daddy punya. Nissan GTR. Oh, daddy beli koleksi kereta. Lagi kakak beli. Daddy punya lagi. Kau tengok daddy punya. Balik-balik daddy punya. Aladin. Kakak ingat tak kakak tengok ni dekat semalam Tokyo Disneyland? Okey lah, let's go. Wow, daddy depan mata kita dah. Tu tengah baris. Ramai gila orang nak berbaris bergambar dekat Lawson. Tak apa, kita pergi cari spot lain yang lagi cantik. Wow. Kan kecil je. Dia kan kecil juga. Rupanya dia macam melebar gitu. Besar lah kan. Cantik je. Cantik sangat-sangat. Kita orang dah sampai Fuji dah. Ingat nak makan dekat Fuji Kawaguchiko Masjid ni. Kat situ ada macam makanan kan. Kita makan lah halal. Semuanya macam ramai sangat orang. Tinggal ada satu je meja kecil. So macam malas nak tunggu. So dia ada tapau je. Kita pergi makan lah mana-mana pun. Masa tunggu kat luar tadi tapi sejuk sangat suhu. Sejuk sangat dekat sini. Kesian Naira. Naira berbungkus macam ulat dah. Makan biskut dulu. Okey, mana tangan? Mana biskut ada hilang? Sekejap mami buka. Naira kan dia tak suka pakai puffer ni. Okey, mami lipat sikit. Sejuk kat luar. Tak tahulah suhu sekarang berapa. So kita tunggu daddy tapau makanan. Mika Ai dengan Kesha ada dekat dalam. Shikinoyado Fujisan, nama kita orang punya Airbnb hotel. Check in daripada pukul 3, sekarang pukul 2.30. So mungkin kita boleh terus balik hotel makan dekat sana. Jedaknya bau dia. Makan dalam kereta je sebab tak tahu nak makan kat mana. Kalau sembarang tepi-tepi tasik tu takut macam kena marah pula kan. Kita makan dalam kereta je baru nanti kita pergi jalan-jalan. Tahu nasi apa? Nasi kuning tu. Oh, dia macam nasi kuning. Dengan Oh, telur dadar ke? Sabar. Sekejap yang ni pedas abang. Abang ambil yang tak pedas nanti Abang makan nasi dulu, okey? Apa? Abang ambil. Dua kali. Tasha sekarang dekat Lake Yamanako. Sini sejuk gila. Sejuk sangat. Tasha rasa macam freezing. Tasha punya tangan. Pergi kat belakang. Sekarang matahari baru terbenam dekat belakang. Sebab sekarang dah petang. Tak sangka selalu tengok dekat TV je. Masa depan mata cantik sangat. Masya Allah, subhanallah, cantik sangat. Cantik sangat. Saya tak tahulah dalam kamera dia macam Ini kan halus. Naira sampai Tasha letak rain cover sebab dia terlampau sejuk angin dia. So Tasha risau takut dia kesejukan. Tapi dia happy je dalam stroller duk dari tadi. Jadi duk ambil gambar. Pegang daddy semua. Tak, dekat. Tak apa, dekat-dekat je. Yang kecil tu je kecil tak? Tak. Tak ada terbang kakak. Mana tak ada terbang tadi? Ada. Kau makan? Ramai sangat. Cantik. Sejuk kat sini. Sekejap je lah kejap lagi nak balik Shania. Jom kita tengok kat sana. Untuk hari pertama dekat Fuji, kita orang habiskan masa dekat Lake Yamanakako ni je sebab nak tengok sunset dengan Mount Fuji. Balik dari sini baru kita orang check in kita orang punya hotel dekat Fuji Kawaguchiko. So, ini bilik Tasha dekat Fuji nombor 301. Assalamualaikum. Masuk je ni laluan dia. Sebelah kiri ada satu cermin besar. Sebelah sini ada
tandas. Sebelah kanan ni ada bilik mandi. Bilik mandi dia asing tau. Bathtub dia ada sediakan mandian juga. Lepas tu keluar balik ni ada ruang tamu. Korang tengok sangat besar. Tasha memang cari rumah yang ada ruang tamu besar tau, supaya anak-anak Tasha bebas bergerak. Lagi-lagi Naira, sebab sekarang dia tengah fasa berangkat sana sini. Jadi dia perlukan space yang banyak. Dekat sini ada wardrobe yang ada futon tau. Ada macam tilam-tilam semua tu. Kat sini pun ada tilam-tilam semua. Jadi kalau macam nak tidur kat ruang tamu ni pun boleh. Bentang aja tilam kat sini. Kat sini ada peti ais. Buat air ya. Mami. Sebenarnya sekarang malam. Kalau kita buka tingkap, nampak Gunung Fuji. Tapi semalam, esok Tasha tunjuk. TV. Apa Naira? Nampak apa turun naik? Di sini ada lagi tilam 2. Tilam single tapi macam besar sikit. Ini 1. Sini 1. Lepas tu ni ada kerusi dengan meja dekat sini. Tingkap ni boleh buka. Tapi esok pagi Tasha tunjuk dengan korang. Sebab sekarang malam memang tak nampak apa-apa. Lepas tu ada ni. Cermin lagi. Banyak betul cermin. Lepas tu dalam ni ada baju tidur. Ada towel. Jepun. Comel. Okey, saya nak tengok Mika hidup berlari-lari kat situ. Apa dia? Mari. Naira. So itu sahaja kita punya vlog Fuji day 4. Kita sambung esok vlog Fuji day 5 pula. Okay. Hai kawan, good morning. It's day 5 tapi day 2 dekat Fuji. Korang tahu tak, hari ni snowy. Ini dah. Sabar bang, sabar. Abang tunggu sekejap boleh? Sekejap Pergi ambil baju, pergi pakai kasut abang. Hari kelima kita orang kat Jepun, tapi hari ni hari kedua kita orang kat Fuji. So hari kedua ni, kalau ikut ramalan cuaca dia snowing dan dia betul-betul snowing. Tadi kan kat sana tak putih pun, tapi semua dah keputihan dah. Kita nak turun dulu, nak main saji kat bawah. So let's go. Snowing. Tak tahu kau nampak ke tak, tapi agak lebat lah kat luar. So kita nak pergi bawah dulu. Kakak, kita nak pergi mana? Nak pergi mana? Bawah. Bawah. Pakai sarung tangan kakak. Mana sarung tangan kakak? Jadi habis dah Naira. Kena payung tak dia ni? Saya pakai payung lah dengan dia. Kesian dia. Mami, habis kereta kita. Habis kata kita. Jadi kita pergi sana. Jadi tak bawa payung ke? Mana payung tadi? Jalan-jalan dulu. Sekejap. Nampak tak bangunan tu? Tu Tasha punya hotel. Lepas tu depan tu tempat main ni. Macam ni taman sebenarnya. Taman. Siang tadi coklat lagi semua ni tau. Tak ada salji apa pun. Pukul 7 pagi tadi tak snow lagi. Tiba-tiba snow dalam masa beberapa jam je dah terus putih macam ni. Tak berdamping. Tak boleh. Mami tengah record video sayang. No. Kon. It's snowing. Oh my god, lebat gila. Ya Allah. Masya Allah, lebat sangat saji kat sini. Abang, sini yang banyak abang. Okay, stop. Kita sebenarnya plan kita orang hari ni nak pergi Fuji Q Highland, nak pergi jalan-jalan, nak gambar dengan Mount Fuji lah konon-konon. Sebab semalam dah gambar dah sebab 2 hari kan. Tapi tak expect pun. Tasha dah tengok dah weather forecast akan snow. Tapi Tasha tak tahu pun snow selebat ini. Ya Allah, tebal-tebal pula tu dia punya snow yang jatuh. Abang.
abang. Nak berdampayung. Tak tahu korang nampak tak, tapi salji tebal sangat. Tebal dah kan? Kata dengan Mami. Tak dibuka gila. Minum air dah ready. Oh, saya tengah tengok. Ush, tebal je dia ni. Sejuk, tak boleh buka. Okay, bye-bye. Kakak bye-bye. Bye. Nia bye-bye, Nia bye-bye. 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 1, 2, 3, lompat. Kita. Lepas dah seronok main salji kat bawah, kita orang pun balik naik bilik sebab anak-anak dah kesejukan. Diorang pergi pegang salji dengan tangan. Tak pakai sarung tangan, so kebas lah. Jadi kita orang pun balik dululah, rehat, makan. Lepas tu nanti baru turun main balik. Oh no, naik dah sebab terlampau sejuk. Lepas tu salji lebat gila dekat luar. Kakak. Dia pergi tapau makanan dekat sebelah hotel ni. Ada nasi. Kedai apa? Fuji Kawaguchiko Masjid tu yang kedai kita orang pergi semalam. Makanan kat kedai dia sedap. Cumanya kat sana sangat-sangat ramai orang. Sebab tu tapau je. Tapau makan kat hotel. Lagipun hotel kita orang sebelah je dengan restoran tu. So makan kat hotel. Sedap. Naila suka sangat nasi ni. Dia punya kebab pula memang full kat dalam dia. Ayam pun semua memang sedap. Kat luar masih lagi snow, lebat. Tu kata kita orang penuh dah saja. Macam mana Daddy nak? Daddy nak nak lagikan salji nanti tu. Pokok pun dah tertutup dengan salji dah semua. Tadi tak ada pun. Padang ni semua macam coklat lagi. Sekejap je. Sedap kebab dia. So kita orang macam tadi tengah main kat bawah. Lepas tu Kisha pun dah kesejukan. Sebab dia pergi buka. Dia buka. Dia pergi buka sarung tangan. Dia pegang salji tu dengan tangan dia. So sejuk lah. Abang pun sama. Pipi abang dah merah. Tangan abang dah merah. Lain kali kena buka sarung tangan ke tak buka? Tak buta. Tak boleh buka. Okay. Kalau nak main snow kena pakai sarung tangan. Okay. Baru nak main snow pakai sarung tangan, pakai topi, pakai baju jaket. Betul. Tak boleh buka. Lepas makan, lepas tidur kita turun main lagi. Ingat tak? Dah habis kartu. Itulah semua kena dah. Orang nak rehat-rehat, makan dulu, nak tidurkan diorang, barulah bangun nanti baru pergi sambung main. Sebab salji ni pun dijangka sampai ke petang, sampai pukul 7 malam. Biasa tengok seorang dari atas. Kan? Tebal. Tengok dari atas. Tahulah kalau dalam kamera nampak. Tapi dia sangat-sangat besar salji dia. Boleh tak chamber main? Tak boleh baring kat kamera Mami sayang. Nanti rosak. Jangan. Tadi kau dah naik hotel dah. Tapi macam diorang tak puas lagi main. So Tasha bawa lagi diorang turun kat bawah. Cumanya Daddy dekat atas sebab Naila tengah tidur. Ini. Okey, tekan dia. Jangan jatuhkan. Tekan. Okey. Nampak lubang hidung kakak. Bangun sayang. Mikael. Mikael. Ya. Yeah. Allahu Akbar. Kakak.
Dah dalam sana pula sayang. Mana dah ni? Mana dia? Rumah kita. Rumah kita kat sana sayang. Puas dia orang main salji kat sini tau. Tak sangka pula. Rezeki jugalah. Datang Fuji 2 hari ni. Hari pertama clear nampak Mount Fuji. Hari kedua pula Mount Fuji tak nampak. Tapi tiba-tiba ada snow macam ni. Plannya Tasha nak pergi Hakuba esok. Sebab nak bawa dia orang main snow. Tapi kalau dah kat sini pun dah cantik dah main snow. Rasa tak pergilah aku kat Hakuba esok. Terus direct pergi Takayama. Abang, sini ada lagi. Belah sini ada. Sini. Belah sini boleh. Buat. Nak kayu je. Nak kayu? Jom Mami gambar abang. Ada asap ke? Mami tengok. Mana? Okey, jom. Jomlah balik makanan. Okey, go. Dalam tu pakai tudung semua. Biasa. Boleh pegang ke? Comel. Boleh ya? Boleh. Ayo tengok. Dia cabut tak tangan dia? Tak. Okey. Okey. Itu pun rosak rabbit. Ha? Rabbit. Rabbit tak ada tangan. Boleh. Boleh dah. Okey, tunjuk kat Daddy. Okey. Okey, letak balik. Bye-bye snowman. Apa ini? Apa comel? Bye-bye snowman. Bye bye. Bye. Mikai balik. Cakap. Apa nak balik? Oh, tak balik pun. Kenapa nak balik? Habis tak nak balik? Sini. Ada asap tak? Tengok. Pusing sini. Okay, jom. Ya. Jom, jom. Okay, abang tepi sikit. Ada orang kat depan. Tepi sikit. Okay, straight. Okay lah.
本日のプログラムはすべて終了いたしました。皆様、本日の花火はいかがだったでしょうか？ Terbaik. 明日 Good morning guys from Fuji Day. Dah berapa dah kita hari ni kakak? 6. Dah hari ke-6 dekat Jepun, tapi hari ni hari ke-3 dekat Fuji. Hari pertama kita orang sampai pergi tengok Gunung Fuji. Alhamdulillah dapat clear view. Hari kedua pula tak ada view Mount Fuji tapi dapat snowfall. Lepas tu dapat main salji. And then hari ni hari ni day 3 kita orang dah nak check out daripada Fuji. Kita orang nak ke mana pula kakak? Ke Takayama. Enggak kan lagi salji. Yelah Takayama ada salji juga. Lagi tebal. Nak? Janganlah pergi ke situ. Orang tengah breakfast dulu. Berselerak dengan anak-anak. Bagi meja Jepun macam ni. Yang ni ready to eat. Yang Tasha bawa daripada Malaysia. Jasmani punya. Nasi goreng ikan bilis ke Sah? Nasi goreng kampung Nasi goreng kampung. Daddy pergi panaskan tadi. Yang ni nasi goreng ayam. Jangan tanya kenapa bawa makanan banyak daripada Malaysia. Sebab kita orang ada ramai. Anak-anak Tasha ni kuat makan. Kalau pagi-pagi nak pergi cari kedai tu kadang-kadang tak sempat. Anak-anak Tasha bangun tidur je lapar. Siap bawa kaya Yus ni lagi. Sebab Mikael dia memilih makanan tau. Dia suka makan pagi-pagi roti dengan kaya. Roti ni Tasha beli dekat Lawson sini. Yang ni halal. Dia ada dua, warna hitam dan warna biru. Warna hitam macam tak halal. Yang ni halal. Tak boleh. Boleh, tak boleh. Boleh. Ni dah buat nasi abang. Kita abang makan nasi. Nak makan apa lagi tu? Nampak. Ni tak kasi halus ni. Ya, abang punya. Lagi. Tanya dia. Jamal. Nara tengah layan snow kat luar. Mama. Sebenarnya kan plan hari ni kita nak ke Hakuba. Sebab nak pergi snow hunting lah. Hakuba kita orang nak ke Takayama. Tapi disebabkan kita dah dapat snow dekat Fuji. Jadi kita cancel Hakuba. Kan? Salji penuh. Salji banyak. Abang nak main salji lagi ke? Tak nak? Kenapa? Sebab abang sejuk. Sebab apa? Salji. Sebab abang sejuk nak main salji. Abang tak nak main dah? Okey lah. Dah nak main salji dah korang sebab sejuk. Dia cakap dia nak duduk dalam rumah je. Check out daripada hotel tu, kita orang sebenarnya dah on the way nak ke Takayama. Tapi bila check weather forecast, ada warning heavy snow. So jalan pun banyak tutup. So bila dah discuss dengan daddy, kita orang decide untuk tak pergi ke Takayama. Sebab risau nak memandu lagi kat sana bergunung ganang, lereng bukit. So kita decide tak pergi. Hotel kat Takayama pun burn. Sebab sehari je. Mami dengan daddy tengah decide lagi sama ada nak pergi ke tak. Tengok. Apa ni? Tengoklah kalau macam rasa tak yakin ataupun risau kan. Mungkin tak pergi. Mungkin kita orang akan patah balik stay dekat Fuji. Tunggu dah tak ada salji selebat sangat. Kita orang akan terus direct ke Osaka. Ataupun kita akan pergi ke Takayama. Tengoklah macam mana. Kakak jom masuk sana, sejuk dah. Jom. Pegang pakai tangan, nanti tangan kakak sakit lagi macam semalam. Sini masuk. Jom, sakit dah. Okay. Go, kita tandas. Si baik hentian ni memang betul-betul dekat tandas. Licin kakak. Licin elok-elok. So lepas je dari hentian ni, kita orang patah balik ke Fuji. Booking satu lagi hotel dekat Fuji satu malam. Kita orang stay dekat sana. Saya tak sempat nak record sebab masa tu kamera habis bateri. So terlupa nak vlog. Esok paginya baru vlog. Pakai glove. Lagi kena muka tau. Okey, Mami. Terbaik Yosi atau undung. Hari ni day 7 dah kita orang. Tapi kita orang masih kat Fuji lagi. Cerita tak? Kita orang masih kat Fuji lagi. Kita orang tak jadi pergi Takayama. Patah balik pergi Fuji. Sebab kat sana heavy snow. Lepas tu jalan dia macam banyak tutup. So kita orang tak nak ambil risiko lah. Kita orang tak pergi Takayama. So kita orang tidur bermalam satu malam dekat Fuji. Dan hari ni kita check out. Kita orang nak ke
Osaka. Sebelum tu singgah Kyoto. Kita punya plan nak pergi Tottori pun macam tak jadi. Nak pergi jumpa kawan Japanese itu orang tu. Macam tak jadi sebab Tottori pun banyak jalan tutup. Sebab heavy snow. So, itulah. Ini kita kat mana? Fuji. Lepas tu pergi Osaka. Betul. Pandai kakak. Dekat Malaysia ada apa je M-Box? Adakah Suzuki gini? Ada? Cantik langit dia kan? Tu ada kapal terbang pula lalu atas. Tungai lalu tu. Kakak suka senang sebab dia sejuk boleh buat tsunami. Tapi kenapa tak buat tsunami kacau orang tu, Mami? Kita dah buat semalam. On the way nak ke Osaka tu, kita orang tengok Gunung Fuji cantik sangat tau. Jadi Daddy decide pergi lagi sekali dekat Lake Yamanakako sebab memang lalu sana. Spend dulu masa dekat sini, bergambar-gambar. Lepas tu baru kita bertolak ke Osaka. Uncle? Tu? Yes, tu. Arigato. Arigato gozaimasu. Kecil. Ambil satu. Okay, abang satu. Okay, go. Jaga-jaga. Apa dia sayang? Terima kasih, Mami bayi. Sama-sama sayang. Bagi-bagi makan Dak. Okay, baling-baling dekat dak. Bagi dak sana lah sayang. Abang jangan dekat sangat dengan air tau. Mami takut kasut abang basah nanti abang sejuk. Okey? Bunyi apa sayang? Tu tali jatuh. Jatuh kat mana? Tu dak banyak. Tepi-tepi gunung tu kan. Oh. Oh, abang jangan laju sangat. Abang bagi je sayang. Hari pertama kita orang datang Lake Yamanakako ni tak ada salji pun. Tapi hari ni putih semua. Rasa macam alhamdulillah rezeki sangat dapat merasa banyak benda dekat Fuji. Datang balik dekat Lake Yamanakako ni hari ni sebab Gunung Fuji nampak clear. Nampak tak kat belakang? Tudung Mami tak tahu macam mana dah tapi view cantik. Lepas tu kita orang nak on the way pergi Osaka dah. Singgah sini sebab hari tu masa mula-mula datang gunung tak cantik sangat sebab nak dekat sunset kan. Hari ni dia macam clear sikit lah. Comel kan? Kakak ni lori abang, ni lori abang. Ambil lori abang. Nanti hilang. Ni belakang. Sayang. Kejap. Mami cari. Tunggu. Dia dah ambil ke? Ada. Okey, Mami cari. Sekejap Si, abang janganlah nangis. Mami cari. Abang jangan nangis, okey? Abang jangan nangis, okey? Okey, kalau nak Mami cari abang jangan nangis, okey? Okey, kejap Bagi Mami pakaikan Naila dulu Lori abang. Dah. Belakang sini. Tutup sikit. Dia Naila Cikabu. Abang main apa? Mana lori kecil abang? Jom sejuk dah. Sian Naila, jom.
Jomlah. Kita pergi Osaka dulu. Lepas tu baru kita balik Malaysia. Okay? Ha? Tak nak apa? Nak duduk sini. Nak duduk sini? Kenapa? Dekat Malaysia bukan salji. Rumput bukan salji. Kalau salji rumput. Habis rumput dekat Malaysia rumput. Kat sini ada salji. Tak. Tinggal dengan Aunty Kyoko lah. Kalau gitu kakak kita duduk dengan Aunty Kyoko lah nak. Rumah Aunty Kyoko banyak salji nak. Nak? Mami dengan Daddy balik Malaysia Abang? Abang nak main salji lagi? Ha? Abang nak main salji juga? Balik rumah lah boleh? Tak boleh. Kenapa? Nak main tadi itu sebab ada tali pondok. Tapi sejuk. Kalau kita main taman dekat rumah kita nak? Tak nak. Ha? Tak nak. Main taman kat rumah kita seronok, tak sejuk, tak payah pakai glove, tak payah pakai topi. Padahal hak laju dia 70-80 je. Tapi diorang bawa laju gila. Tengoklah tu, semua lori yang memotong, tahu tak? Cantiknya ada sunset sebelah sana. So, berakhirlah vlog Fuji kita orang. Kita orang on the way ke Osaka pula. Jumpa dalam vlog Osaka pula, okay? Thanks for watching.